Syarikat Tempatan Malaysia, iaitu Advanced Defence Systems Sendirian Berhad atau ADS, telah mengumumkan kerjasama strategik dengan syarikat daripada Indonesia, iaitu PT Lentera Sumber Makmur dan KNDS daripada Perancis, untuk membekalkan Kor Marin Indonesia dengan meriam ringan LG-1 Mk3 berkaliber 105mm, di mana ADS mengetuai pemasangan, integrasi, dan pengesahan sistem artileri LG-1 Mk3 berkaliber 105mm untuk Kor Marin Indonesia ini di Malaysia, yang selaras dengan piawaian antarabangsa yang ketat, dan memperkukuh keupayaan pertahanan serantau, serta membuka peluang besar kepada industri tempatan. Kerjasama ini adalah selaras dengan matlamat yang lebih luas untuk memperkukuh keupayaan pertahanan serantau, serta membuka peluang besar kepada industri tempatan, di mana ADS Malaysia sebelumnya telah membekalkan satu regimen artileri LG-1 Mk3 berkaliber 105mm kepada Tentera Darat Diraja Malaysia, yang telah dipasang dan diintegrasikan sepenuhnya di loji pemasangan senjata ADS yang terletak di Segamat, Johor. Advanced Defence Systems Sendirian Berhad atau ADS, pemain terkemuka dalam industri pertahanan Malaysia untuk sistem artileri, dengan bangganya mengumumkan kerjasama penting dengan PT Lentera Sumber Makmur daripada Indonesia, dan Syarikat Pertahanan KNDS daripada Perancis, untuk membekalkan artileri ini kepada Kor Marin Indonesia. Ini adalah komitmen bersama antara ADS, PT Lentera, dan KNDS, untuk meningkatkan keselamatan dan kemandirian pertahanan di Asia Tenggara. Dengan pencapaian ini, ADS turut berharap bahawa kerjasama ini dapat menjadi pemangkin untuk memenuhi keperluan masa hadapan Tentera Darat Malaysia bagi meriam ringan 105mm, jelas ADS dalam satu kenyataan.